Okey, jadi kalau kita letakkan kaum Melayu dengan Cina ni dalam satu pusat perlindungan, apa yang akan berlaku? Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Okey, jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang ke-6 tingkatan 5, cabaran selepas pembentukan Malaysia. Dan fokus video saya pada kali ini adalah berkaitan dengan subtopik 6.5 iaitu tragedi hubungan antara kaum. Dan ini merupakan video bahagian yang kedua. Jadi siapa yang belum check out lagi video bahagian yang pertama, boleh check out dekat channel YouTube saya. Dan siapa yang belum tekan button subscribe, boleh subscribe dan share lagi channel saya ni kepada kawan-kawan kamu lain yang lain untuk membantu kamu buat preparation untuk SPM nanti. Okay. Alright, so di bahagian pertama saya terangkan sedikit apa benda yang kamu dah belajar pada video yang pertama. Kita dah belajar tentang bagaimanakah tragedi hubungan antara kaum itu berlaku ataupun lebih dikenali dengan peristiwa 13 Mei, rusuhan antara dua kaum yang terbesar di Malaysia iaitu kaum Melayu dan juga kaum Cina. Dan kita tahu dah ada tiga pihak atau tiga kita panggil sebagai orang yang orang jahat lah senang kata atau syaitan kat sini yang telah menyebabkan kenapa tiga kaum ini bergaduh, yang menyebabkan kenapa dua kaum ini bergaduh iaitu British, ahli politik, politician dan juga komunis. Okey. Jadi bila dah tercetusnya rusuhan kaum tersebut, jadi apa yang kita akan tengok dan apa yang akan ditanya dalam exam kamu nanti adalah bagaimanakah cara kita mengatasi rusuhan kaum tersebut dan apa benda yang kerajaan Malaysia buat untuk memastikan rusuhan kaum atau keadaan kekal aman pada waktu itu. Jom, let's go. Kita belajar langkah untuk mengatasi rusuhan kaum, okey? Alright, jadi langkah untuk kita mengatasi rusuhan kaum ataupun kita panggil sebagai usaha ataupun bagaimana cara untuk kita mengatasi rusuhan kaum, antara benda yang kerajaan buat ada tiga, okey. Peranan dia datang daripada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kerajaan dan juga daripada pihak raja, raja-raja Melayu dan juga sultan, okey. Jadi langkah untuk mengatasi rusuhan kaum dibahagikan kepada tiga. The first one adalah kita isytiharkan darurat. So, darurat tu apa cikgu? Darurat ni adalah satu keadaan yang mana kita bagi state of emergency. Yang mana kalau dalam keadaan negara itu keselamatannya tidak dapat dikawal oleh kerajaan yang biasa, yang di-Pertuan Agong, Ketua Negara kita boleh mengisytiharkan negara kita berada dalam keadaan darurat. Okay? Which is, ketika zaman darurat ini, all the powers indirectly pergi kepada yang di-Pertuan Agong. Okay? Dan semua kerajaan akan diturunkan kuasa. Okey, sebab ini adalah keadaan-keadaan yang genting. Jadi kita dah tengok apa benda yang kita laksanakan ketika negara kita menghadapi darurat disebabkan rusuhan kaum. The second one, kerajaan juga menubuhkan Mageran. Jadi Mageran tu apa, sir? So Mageran ini kita panggil sebagai Majlis Gerakan Negara ataupun lebih dikenali sebagai kerajaan sementara. Sebab apa? Sebab pada waktu ini kerajaan official yang rasmi telah diturunkan kuasa. Namun begitu nak mengharapkan yang di-Pertuan Agong menguruskan orang kata ke semua masalah yang berlaku pada waktu ini memang tidak dapat orang kata dilakukan oleh YDPA seorang. Jadi YD memerlukan bantuan daripada kerajaan sementara yang kita panggil sebagai Majlis Gerakan Negara. Okey, dan yang ketiga kita akan tengok juga bagaimana peranan daripada raja-raja Melayu di negara kita. Ada 9 orang raja, apa peranan mereka untuk memastikan orang kata rusuhan kaum ini tidak merebak ke negeri-negeri yang lain. Sebab kita tahu rusuhan kaum berlaku di Kuala Lumpur dan Selangor, tidak merebak ke negeri lain. Salah satu reason dia disebabkan oleh raja-raja Melayu di setiap negeri memainkan peranan dengan cepat untuk mencantas rusuhan kaum ni supaya merebak ke negeri lain. Okey? So kita pergi yang pertama dahulu iaitu berkaitan dengan pengisytiharan darurat. Jom, let's go. Alright, jadi apa benda yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk kita mengatasi masalah rusuhan kaum ni adalah dengan kita mengisytiharkan darurat dekat sini. Okey? Jadi saya pecahkan benda ataupun perkara yang kita laksanakan kepada 4 aspek kat sini. Sebab dalam buku teks kamu dia tak pecahkan kepada aspek, jadi banyak benda yang kita rasa yang kita perlu hafal. Tapi kalau kita pecahkan kepada 4 benda ni, kamu akan faham dan lebih mudah untuk kamu mengingatinya ketika dalam exam. Alright?
So, benda yang pertama yang berubah di negara kita yang dilakukan adalah dari segi perundangan. Okey, apa benda yang kita buat adalah first kali kita menggantung perlembagaan. So, perlembagaan tu semua orang tahu bahawa undang-undang tertinggi. Dan tak ada undang-undang yang lagi tinggi daripada perlembagaan, betul? Dan dalam sesebuah negara, kita perlu mematuhi perlembagaan dalam apa jua keadaan dan kita tidak boleh melanggar perlembagaan tersebut. Namun begitu, pada waktu ini, negara sedang keadaan yang gawat, darurat, yang mana mungkin ada certain tindakan yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan negara, tapi mungkin tindakan itu perlu melanggar perlembagaan. Jadi jika perlembagaan tidak digantung pada waktu ini, macam mana kita nak menyelamatkan negara kalau perkara yang kita terpaksa buat itu adalah melanggar perlembagaan. Jadi untuk memudahkan perjalanan negara itu diselamatkan, jadi kita gantung sebentar perlembagaan tersebut. Okey, secara sementara ketika zaman darurat. Dan yang kedua, dalam bidang perundangan juga kita menangguhkan parlimen. So, parlimen ini adalah badan perundangan yang menggubal semua undang-undang di negara kita. Dan dalam parlimen ini kita ada semua wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pilihan raya. Tapi ingat ketika zaman darurat, ketika waktu negara kita sedang darurat, apa yang berlaku di negara kita adalah semua kerajaan atau menteri, semua ahli wakil rakyat ini diturunkan kuasa. Dan semua kuasa diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi tak ada sebarang persidangan parlimen yang diadakan semasa zaman darurat ini. Dan itu yang dilaksanakan ketika zaman darurat. Okey, itu adalah yang pertama. Yang kedua, jom kita tengok adalah dari segi aspek apa? Dari segi aspek pusat perlindungan. Tidak dapat dinafikan ada golongan-golongan yang terjejas dengan rusuhan kaum ini. Ada rumah yang dibakar, ada yang kena mangsa, ada yang dipukul, ada yang cedera dan sebagainya. Okey, jadi mangsa-mangsa yang terkena ataupun yang terjejas disebabkan oleh rusuhan kaum ini akan ditempatkan di pusat-pusat perlindungan. Dan ada dua pusat perlindungan yang diwujudkan. Yang pertama adalah di Stadium Merdeka, yang kedua adalah di Tiong Nang Settlement. Okey, Tiong Nang Settlement ni boleh dikatakan ini tak wujud dah, tapi dia adalah berdekatan dengan kawasan dekat area Chowkit, Kuala Lumpur. Itu adalah area Tiong Nang Settlement. Okey, jadi kenapa kita pecahkan kepada dua? Sebab kita tahu yang bergaduh, yang berusuh ini adalah dua kaum utama, Melayu dengan Cina. Okey, jadi kalau kita letakkan kaum Melayu dengan Cina ni dalam satu pusat perlindungan, apa yang akan berlaku? Of course diorang akan terus bergaduh. Jadi untuk kita elakkan daripada keadaan pergaduhan tu berterusan, jadi kita asingkan. Okey, Melayu kau duduk sini, okey Cina kau duduk sini. Kau jangan duduk dekat-dekat. Kita asingkan terus di dua pusat perlindungan yang berbeza dekat sini. Okey? Dan apa yang kerajaan kena pastikan yang perlu diberikan kepada rakyat-rakyat yang ada dekat pusat perlindungan dan di setiap tempat-tempat yang terjejas adalah kerajaan kena pastikan bekalan makanan cukup untuk rakyat-rakyat ni. Sebab keadaan darurat, orang tak boleh pergi kerja. Tak boleh pergi sekolah sebab apa? Sebab keadaan keselamatan tak selamat untuk mereka keluar wandering around dekat area Kuala Lumpur dengan Selangor. Jadi sebab itulah kenapa semua rakyat diminta untuk bertenang pada waktu itu dan yang mana yang perlu dihantar ke pusat perlindungan, perlu duduk di dalam pusat perlindungan, jangan pergi mana-mana. Okey? So itu adalah benda yang kedua yang kita laksanakan. Okey? Dan yang ketiga adalah semua kawasan-kawasan yang terjejas dan kawasan-kawasan yang menjadi orang kata kawasan target untuk berlakunya pergaduhan akan diminta oleh kerajaan untuk melaksanakan perintah berkurung. Ataupun lebih senang kita faham, PKP lah. Perintah Kawalan Pergerakan. Kita pernah lalui pada waktu kita MCO dulu ketika tahun 2020 ketika COVID kan. Sama juga. Tapi ini adalah untuk area KL Selangor sahaja. Kuala Lumpur dan Selangor. Okey. Dan rakyat tidak boleh keluar rumah. Duduk je rumah, jangan pergi mana-mana. Sebab apa macam saya cakap tadi, kalau kamu keluar ke rumah kamu dalam keadaan yang tidak selamat. Okey, kalau tiba-tiba kamu keluar rumah, tiba-tiba kamu kena pukul ke dengan sesiapa, memang tak ada siapa yang nak selamatkan kamu. Daripada kamu, orang kata, dipukul oleh sesiapa dekat tepi-tepi jalan tu, better kau duduk rumah. Jangan pergi mana-mana sampailah kerajaan memberikan arahan untuk membenarkan kamu keluar daripada rumah. Okey? Dan yang seterusnya adalah kita akan tengok juga, Kampung Baru merupakan kawasan, kita panggil kawasan target, yang merupakan kawasan yang menjadi spot untuk yang dispotkan oleh kerajaan akan berlakunya pergaduhan. Jadi kawasan Kampung Baru ni akan dipagar oleh kerajaan.
Tak ada yang boleh keluar, tidak ada yang boleh masuk dalam kampung baru tersebut. Sebab kita nak mengekalkan keamanan di negara kita. Okey? Itu dari segi perintah berkurung. Dan the last one adalah kita tengok apa lagi yang kerajaan buat. Kerajaan juga bertanggungjawab untuk mengawal media dan juga berita. Kita tak nak ada sebarang berita-berita palsu disebarkan. Jadi kerajaan menubuhkan Jabatan Penerangan. Yang mana Jabatan Penerangan inilah yang akan memberikan sebarang info, maklumat dan penerangan kepada rakyat apa status-status dan update keadaan semasa di negara kita pada waktu itu. Dan mana-mana orang kata penerbitan akhbar pada waktu itu diharamkan pada waktu itu. Sebab apa? Sebab kita tak nak sebarang berita palsu tersebar. Okey, jadi semua berita akan ditapis oleh kerajaan dan hanya kerajaan saja yang boleh mengeluarkan berita. Sebab ingat kita masih lagi ada komunis yang of course akan cuba untuk melakukan pelbagai cara untuk menyebabkan kita lagi bertambah bergaduh dan juga lagi orang kata lagi bertambah teruknya rusuhan kaum tersebut. Dan itu benda yang kita buat ketika darurat. Okey, yang pertama adalah Badan Perundangan, yang kedua mewujudkan pusat perlindungan dan yang ketiga adalah perintah berkurung. Yang kedua adalah perintah berkurung dan yang terakhir adalah melalui media dan juga berita dekat sini. Okey. So itu langkah pertama. Yang kedua, jom kita tengok apakah langkah kedua untuk kita mengatasi darurat di negara kita. Jom, let's go. Yang kedua dan yang ketiga pula adalah dengan kita tubuhkan Mageran. Jadi apa benda itu sebenarnya Mageran? Mageran ni saya panggil sebagai kerajaan sementara. Tadi saya dah terangkan di awal video bahawa sekarang keadaan negara, kerajaan tidak ada. Tiada kerajaan rasmi yang dipilih melalui demokrasi. Okey? Jadi apa yang berlaku adalah kita wujudkan kerajaan sementara dan pada waktu ini yang memimpin kerajaan sementara adalah Tun Abdul Razak pada waktu itu. Okey? Dan Tun Abdul Razak ini dibantu oleh beberapa ahli-ahli Mageran, yang mana ahli-ahli Mageran ini adalah terdiri daripada apa? Daripada pegawai polis, pegawai tinggi polis, perkhidmatan awam, tentera dan sebagainya untuk membantu YDPA menyelesaikan orang kata rusuhan kaum. Dan Mageran ini memerintah selama lebih kurang beberapa bulan selepas 13 Mei 1999 sampai tahun 1970. Okey. Dan ada dua fokus yang perlu diselesaikan oleh Mageran. Yang pertama adalah mereka perlu menyelesaikan masalah perpaduan kaum, yang mana benda ini yang paling penting untuk kita selesaikan. Sebab kalau tak selesaikan, apa yang akan berlaku kepada negara kita? Of course negara kita akan terus bergaduh. Dan yang kedua, kita nak selesaikan masalah yang dibawa oleh British. Ingat tak? Dalam video yang lepas saya terangkan tentang dasar pecah dan perintah menyebabkan kenapa ekonomi itu tak seimbang. Jadi kerajaan kena cari cara macam mana kita nak seimbangkan semula kaum ini supaya tidak adanya jurang yang terlalu besar antara tempat tinggal, sosial dan ekonomi antara tiga kaum yang terbesar ini. Itu adalah yang latar belakangnya. Okey. Dan antara peranan yang perlu dilaksanakan oleh Mageran untuk mengatasi ataupun untuk mencapai dua fokus ini, yang pertama adalah Mageran kena kembalikan keamanan. Itu yang paling utama. Yang kedua, pastikan pentadbiran yang diwujudkan oleh Mageran sepanjang rusuhan kaum ini nak diselesaikan adalah pentadbiran yang licin. Dan yang kedua, kembalikan keharmonian negara. Okey, sebab kerajaan sedang bergaduh, keharmonian itu adalah benda yang sangat penting pada waktu ini. Dan pastikan kaum-kaum di negara kita, terutamanya Melayu dan Cina, dapat dikembalikan semula kepercayaan antara each other. Okey? Dan yang kelima adalah kita nak gantung semua penerbitan akhbar sebab kita tak nak ada sebarang berita-berita palsu yang disebarkan orang kata di negara kita. Alright, supaya tidak rusuhan kaum ini dapat selesaikan sebab kita tak nak ada sebarang berita-berita yang boleh membawa kepada provokasi dan menyentuh isu-isu sensitif lagi selepas ni. Dan yang keenam adalah kerajaan juga mewujudkan Akta Hasutan. Akta Hasutan ni adalah satu undang-undang yang mana ada serta-serta jenayah yang kuasa diberikan sepenuhnya kepada pihak polis untuk menangkap sesiapa saja yang didakwa atas akta hasutan dan tanpa perbicaraan boleh dimasukkan terus ke dalam penjara. Okey. So maksudnya apa contoh-contoh jenayahnya? Salah contoh jenayah yang melibatkan isu-isu sensitif macam contoh menghina kaum-kaum, menghina raja, menghina agama, apa-apa saja isu-isu sensitif yang boleh membawa kepada pergaduhan kaum, itu termaktub dalam Akta Hasutan tahun 1948. Tapi hari ini
Akta Sultan ni telah dimansuhkan dan ditukar kepada satu lagi akta baru, namanya ketika Akta Sosma. Nanti kamu boleh Google tengok apakah dimaksudkan dengan Akta Sosma. Okey, lebih kurang macam Akta Sultan, cuma dah orang kata dibuat penambahbaikan dan dipinda daripada Akta Sultan tersebut. Okey. Jadi ini adalah 6 benda yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan, alright, oleh Margiran pada waktu ini supaya dapat mengembalikan keamanan dan dapat menyelesaikan dua fokus yang saya sebut tadi, perpaduan dan ekonomi yang tak seimbang. Okay. And the last one, alright, of course kalau kita tengok peranan raja. Jadi apa yang raja-raja buat di negara kita dekat sini? Okay. Kalau kamu perasan tadi kan, kita belajar daripada video yang sebelum ni, saya dah terangkan bahawa rusuhan kaum ni hanya tercetus di Kuala Lumpur dengan Selangor. Kenapa dia tak merebak sampai ke Negeri Sembilan, sampai ke Perak, sampai ke Pahang, Kelantan dan sebagainya, sampai ke Pulau Pinang? Reason dia adalah disebabkan oleh peranan raja dan juga sultan. Thank God. Alright. Kita ada raja-raja yang cepat bertindak dekat sini. Sebab apa? Sebab bila rusuhan kaum ni tercetus di Selangor dan juga Kuala Lumpur, apa tindakan-tindakan raja di negeri-negeri masing-masing, raja-raja mula mengambil peranan untuk menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Senang kata kalau contoh saya lah sultan, okey, kepada semua rakyat-rakyat di negeri Perak, Peter mengharapkan kita tak perlu mencontohi seperti negeri Selangor. Biarlah Selangor nak bergaduh, biar kita chill-chill je kat sini. Dia orang nak gaduh ke dia orang gaduh. Peter tak nak kamu semua gaduh ya. Kita cicing, kita tenang-tenang je. Tak kisahlah orang Melayu ke orang Cina ke, Peter mahu kita bertenang di dalam negeri ini. Contoh lebih kurang macam itulah. Okey. Yang kedua, raja juga merayu supaya rakyat bertenang, kekalkan keamanan. Okey? Sebab apa? Sebab keamanan itu benda yang sangat penting dan benda itu yang diingatkan oleh sultan-sultan di every negeri untuk dilakukan. Okey, sepanjang rusuhan kaum ni berlaku di Kuala Lumpur dengan Selangor. Okey? Dan yang ketiga, rakyat-rakyat juga sentiasa diingatkan oleh raja dan juga sultan di negeri masing-masing untuk mematuhi undang-undang negara. Jangan melakukan perkara-perkara yang boleh orang kata merosakkan keamanan yang ada di negeri-negeri ini. Okey? Dan antara benda yang yang kamu kena tahu, tindakan-tindakan ini semua dimulakan oleh siapa? Oleh Sultan Perak. Sultan Perak adalah merupakan sultan pertama yang melakukan tindakan ni dengan ditubuhkan satu jawatan kuasa, nama dia Jawatan Kuasa Muhibah. Dan Jawatan Kuasa Muhibah yang membantu Sultan Perak untuk melaksanakan 3 peranan tadi. Menasihati rakyat, merayu kepada rakyat, menasihati rakyat supaya mematuhi undang-undang. Dan bila Sultan Perak dah buat, raja-raja lain mula melakukan perkara yang sama. Dan benda itu ialah yang menyebabkan kenapa rusuhan kaum ni tidak merebak ke negeri lain. Dia hanya berada di Kuala Lumpur dengan Selangor. Thank God kepada siapa? Kepada Sultan dengan Raja yang cepat melakukan tindakan supaya perkara ini tidak merebak ke negeri mereka masing-masing. Alright? Dan itu adalah 3 peranan, 3 langkah untuk kita mengatasi rusuhan kaum dekat sini. Okey, so yang pertama tadi kita ada apa? Pertama tadi kita ada pengisytiharan darurat. Yang kedua kita ada penubuhan Margiran. Dan yang ketiga kita ada peranan raja dan juga sultan. Alright? Alright. So itu sahaja untuk peristiwa tragedi hubungan antara kaum. Okey. Saya harap kamu dapat memahami tentang subtopik ini, betapa pentingnya untuk kita sebagai rakyat Malaysia daripada pelbagai kaum untuk sentiasa menjaga keamanan negara dan menjadi tanggungjawab kita. Kenapa saya kata macam ni? Sebab efek daripada pergaduhan kaum ini dia bukanlah dapat diselesaikan dalam masa setahun, 2 tahun, tidak. Okey? Tahu tak, kita nak menyelesaikan masalah rusuhan kaum yang berlaku pada tahun 1969 ni, dia memakan masa hampir lebih kurang 30 tahun. Barulah boleh selesai rusuhan kaum ni. Dan benda itu memberi efek kepada kita pada hari ini, terutamanya kamu pelajar tingkatan 5. Kenapa? Okey. Kalau kamu observe betul-betul kan, subtopik atau topik yang ada pada bab yang kelima, pada topik tingkatan 5, okey. Kamu akan tahu bahawa semua topik, semua chapter, bab yang ada dalam tingkatan 5 ada 10 sebenarnya sekali. Tahu tak? Kalau saya katakan bahawa sebenarnya kalau tak berlaku rusuhan kaum di negara kita, bab yang kita kena lalui, yang kamu kena belajar dalam tingkatan 5 hanyalah ada 8 bab saja. Maksudnya kamu akan kurang 2 bab. Sebab apa?
Sebab bila berlaku ni rusuhan kaum, ada dua fokus yang kita kena selesaikan. Masalah perpaduan kaum dan juga masalah ekonomi tak seimbang kan tadi, fokus pemangkiran. Dan macam mana kerajaan nak menyelesaikan dua benda ni, dia diterangkan secara detail dalam bab yang ketujuh, membina kesejahteraan negara, dan bab yang ke-8, membina kemakmuran negara. Sebab itulah siapa yang betul-betul belajar dengan betul mendalam bab yang ke-7 dengan bab yang ke-8, kamu akan perasan bahawa bab yang ke-7, membina kesejahteraan negara, dia merujuk kepada tindakan-tindakan atau perkara-perkara yang kita wujudkan yang membawa ke arah satu tema, perpaduan kaum. Yang mana pergi bab yang ke-7 dia cakap pasal dasar pendidikan, memartabatkan bahasa Melayu, mewujudkan dasar kebudayaan kebangsaan. Lepas tu apa lagi kita ada mewujudkan rukun negara, sukan sebagai alat perpaduan. Semua merujuk kepada nak mewujudkan atau menyelesaikan masalah perpaduan. Itu bab yang ke-7. Dan kalau kamu pergi bab yang ke-8 pula kamu akan belajar tentang dasar ekonomi baru DEB, dasar pembangunan nasional. Yang mana semuanya bermula untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah ekonomi tak seimbang disebabkan oleh dasar pecah dan perintah. So benda inilah yang menyebabkan kenapa saya katakan tadi rusuhan kaum ini menyebabkan kenapa kamu sekarang kena belajar dua bab ekstra dalam sejarah. Disebabkan oleh rusuhan kaum. Okey. So maksudnya kat sini, kalau contoh berlaku lagi pergaduhan kaum pada hari ini, kamu tak rasa ke generasi akan datang akan belajar banyak lagi bab dalam sejarah. Mungkin bertambah ekstra lagi 2 bab lagi. Atau mungkin 3 bab atau mungkin 4 bab. Jadi tolonglah jaga perpaduan dan juga keamanan negara, okey? Sebab benda itu sangat penting sebab untuk bergaduh antara kaum itu dia sangat mudah. Tetapi untuk memulihkan pergaduhan atau rusuhan kaum itu dia makan masa berpuluh-puluh tahun untuk diselesaikan. Itu perkara yang boleh kamu fikir-fikirkan, okey? Jadi siapa yang belum subscribe lagi channel YouTube saya boleh subscribe channel YouTube saya dahulu dan juga boleh follow juga saya punya social media saya lain seperti Instagram dan juga TikTok. Dan juga kalau ada lagi apa-apa subtopik atau topik yang kamu nak saya kupaskan, kamu boleh turunkan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bawakan video itu kepada kamu untuk kamu boleh memahami lagi apa yang berlaku dalam sejarah Malaysia. Okey. So itu saja daripada saya. Harap berjumpa dengan kamu lagi dalam video yang akan datang bersama dengan saya lagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let History teach you history. Bye. Jumpa lagi nanti.